kali ni, kita nak bedah satu analisis yang sangat menarik daripada Profesor Jiang. Ia bukan tentang siapa yang akan menang atau kalah dalam perang antara Amerika dan Iran, tapi tentang sesuatu yang lebih asas. Boleh tak Amerika keluar daripada perang ni kalau ia bermula? Okey, jom kita terus ke soalan paling utama dalam analisis ni. Lupakan sekejap siapa yang mula dulu. Soalannya ialah, kalau perang ni dah mula, adakah wujud jalan keluar untuk Amerika? Dan jawapannya, menurut analisa ni, ini yang menakutkan. Petikan ni dah cukup untuk gambarkan keseluruhan masalah. Satu keadaan di mana Amerika terperangkap, tersekat. Nak ke depan tak boleh, nak undur pun tak boleh. Macam mana tu? Okey, kalau dah teruk sangat, kenapa tak bincang untuk gencatan senjata je? Kan senang. Kat sinilah perangkap pertama bermula. Analisis ni kata, walaupun Amerika nak berdamai, syarat-syarat yang akan diletakkan tu mustahil untuk diterima. Mengikut analisis ni, Iran akan ada dua tuntutan utama. Satu, bayar pampasan $1 triliun. Yang kedua, dan ini yang betul-betul kritikal, Amerika mesti undurkan semua tenteranya dari Timur Tengah untuk selama-lamanya. Tuntutan kedua inilah yang akan mencetuskan malapetaka. Nak faham kenapa, kita kena tahu dulu apa itu sistem petrodolar. Senang cerita macam ni, negara-negara teluk jual minyak mereka dalam dolar US. Ini buat semua orang perlukan dolar US untuk beli minyak. Lepas tu, dolar yang banyak tu diorang laburkan balik kat Amerika dengan cara beli hutang kerajaan. Secara asasnya, sistem ni lah yang membiayai ekonomi Amerika. Dan kita bukan cakap pasal hutang sikit-sikit tau. Kita cakap pasal $39 triliun. Jadi, sistem petrodolar ni macam enjin yang membolehkan Amerika tanggung hutang yang besar ni. Kalau enjin ni rosak, seluruh bangunan kewangan Amerika boleh runtuh. Jadi, bayangkan bila Amerika keluar, apa jadi? Satu, domino pertama jatuh. Negara-negara teluk akan jadi bawah pengaruh Iran. Ini terus membawa kepada keruntuhan petrodolar. Bila dunia nampak Amerika lemah, Jepun dan Korea Selatan akan mula buat tentera sendiri. Eropah pula akan cari jalan berdamai dengan Rusia. Dan akhirnya, dolar US akan hilang statusnya sebagai mata wang utama dunia. Ekonomi Amerika akan lumpuh. Sebab itulah gencatan senjata bukan pilihan yang mudah. Okey, kalau undur tak boleh, apa kata serang je, habis-habisan. Ini dia perangkap yang kedua. Logiknya nampak macam mudah pada mulanya, tapi ia akan bawa kita ke satu senario yang kita dah biasa dengar dalam sejarah. Katakanlah, mereka mulakan dengan operasi yang kecil dan terhad. Sasaran paling logik, Pulau Kart. Kenapa? Sebab 90% ekspor minyak Iran lalu kat sini. Kalau dapat tawan pulau ni, secara teori, anda boleh lumpuhkan ekonomi Iran. Bunyi macam pelannya bagus kan? Tapi ada satu masalah besar. Pulau Kart ni dekat sangat dengan pantai Iran. Sebaik saja tentera Amerika mendarat, pulau tu akan dihujani dengan serangan artileri dan drone tanpa henti. Nak pertahankan pulau tu jadi mustahil selagi tak kawal pantai berdekatan. Dan dari sinilah misi mula berkembang. Nak selamatkan pulau, kena kawal pantai. Nak kawal pantai, kena masuk lagi dalam sampai ke pegunungan Zagros. Nampak tak? Daripada satu operasi kecil nak tawan pulau, tiba-tiba dah jadi pencerobohan darat besar-besaran kat salah satu negara dengan muka bumi paling mencabar di dunia. Sejarah dah bagi amaran tentang benda ni. Ingat tak Perang Vietnam? Tahun 1965, Amerika hantar 3,000 Marine je. Kononnya untuk misi terhad. 4 tahun kemudian, angkanya dah jadi 500,000 askar. Pola yang sama berulang. Komitmen kecil akan bawa kepada komitmen yang lebih besar untuk lindungi komitmen yang asal. Fenomena ni didorong oleh satu bias psikologi yang kita panggil fallacy kos hangus atau sunk cost fallacy. Senang cerita, bila dah banyak sangat berkorban, duit, masa dan paling teruk, nyawa, nak berhenti tu rasa macam semua pengorbanan tu sia-sia. Jadi anda teruskan juga. Bukan sebab ia tindakan bijak, tapi sebab berhenti tu terlalu menyakitkan. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling mengejutkan dalam analisis ni. Idea bahawa mungkin tentera Amerika sendiri dah tahu apa kesudahan perang ni sebelum ia bermula lagi, melalui simulasi yang mereka dah jalankan banyak kali. Dan kesimpulannya, menurut sumber ni, adalah sama setiap kali. Dalam setiap simulasi perang berskala penuh menentang Iran, Amerika kalah. Ya, anda tak salah dengar, kalah. Bukan sebab askar mereka tak hebat, tapi sebab strateginya tak sepadan.
Slide ini tunjukkan dengan jelas kenapa simulasi itu gagal. Amerika dibina untuk perang cara lama, shock and awe, kuasa udara, kapal pengangkut pesawat yang besar. Tapi Iran dah kaji strategi Amerika ni selama 20 tahun. Jadi mereka cipta strategi balas yang sempurna, perang asimetri, drone, peluru berpandu hypersonik dan gunakan proksi di seluruh rantau. Mereka tak lawan Amerika cara yang Amerika nak. Sebaliknya, mereka lumpuhkan kelebihan Amerika. Jadi, kalau undur tu satu malapetaka, mara pun satu malapetaka dan bertahan pun mustahil, apa je jalan keluar yang ada? Analisis ni kata, satu-satunya jalan ke depan memerlukan perubahan cara berfikir yang sangat-sangat radikal. Penyelesaian yang dicadangkan bukan lagi tentang tentera, tapi tentang diplomasi yang menyeluruh. Ia bermakna Amerika kena ubah cara fikirnya 180 darjah. Daripada cuba mendominasi dunia, ia perlu mula bekerjasama dengan kuasa besar lain, Rusia, China dan Iran. Bina satu sistem dunia baharu di mana semua orang ada kepentingan untuk jaga kestabilan, bukan berebut-rebut nak jadi nombor satu. Jadi, ulasan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang besar. Perangkap yang dihadapi Amerika ini bukan setakat soal ketenteraan atau ekonomi, tapi ia adalah perangkap pemikiran. Jalan keluar yang dicadangkan ni memerlukan kebijaksanaan dan sifat rendah diri. Dua perkara yang selalunya susah nak jumpa dalam politik antarabangsa. Persoalannya, adakah Amerika mampu untuk memilih jalan ini sebelum semuanya terlambat?